Ayat surah Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun. Huwa Allah Ta'ala tu yang menurung atas engkau, ya rasulihi rasulku, ya habibihi kekasihku Muhammad, Alkitab akan kitab Quran. Setengah dari kitab Quran itu ayatum muhkamat, ayat muhkamat. Hunna, maka ayat muhkamat inilah umul kitab, ibu bagi kita, umi bagi kita semua. Tak faham hak mutasyabihat arja qul ummu kama. Tak faham ar-rahman 'alal istawa hagi kepada laisa kamitslihi syai'. Pati ada ayat ar-rahman 'alal istawa tak ayat muhkamat itu. Ayat mutasyabihat ke mana tu? Kalau ayat mutasyabihat jadi tu satu Quran tak seperti tu. Ada kecil ada beda galing ada. Galing aja ada. Tak tu yalah. Wa ukharu dan lain lagi ayat mutasyabihat. Sikit ya mutasyabihat tu. Maka tu ayat dah fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka ada pun golongan orang adalah hati mereka terbelok dah, hati dia tak bersih, dia cuma kepala otak dia cuma, hati dia cuma apa dia cuma boleh dia ke ni sampai bahkan ni agak-agak nak warak agak dia tak makan dia kira rapat dia wati bini dia mani dia tu hatu ni dia salah kali dah anak kita tawar wi tak bersih hakai dia sarana hatu nak peling anak laki dah tahu neraka tu ngaji ngapa nak ngaji pondok. Ni dah tanya berawak punya neraka tu ni. Bagi neraka tu dak saya nak akibat oleh. Wak ngi tu pun berat dah. Dia ngaji kali diuru itu dah. Ipo hasil muka mu tu berat dah. Nampak? Kita tak lihat hasil muka terhadap Nabi Muhammad ke semasa dia. Kita tak lihat hasil muka terhadap ibu bapa kita walaupun kita betul ya salah pun. Kita tak lihat hasil muka terhadap tok laki kita walaupun kita betul laki kita salah pun. Kita tak masa muka terhadap guru kita. Orang ada dalam hati belok, maka fayattabi'una ma tasyabaha. Ni gapo ada aja ni Quran. Yang apa tu pun tak ada Quran. Hei, orang lepas lakah hari ni. Ni tafsir jalan lain ni. Kau baca dengan keadaan, baca kitab hotel luweh belajar ni. Lagi jalan uji tu apa itu uji ni. Tak hotel luweh, ada apa ke bok? Baca sini ni. Almarhum Babaji tu. Kau boleh acara kitab hotel luweh. Mentah sangat. Ayah Quran dia tengok mi apa ni kalimatul haq urida bihal batil panggil cakap apa sebenar Quran dia betul ni betul tapi dia mas balik dah macam makan Quran dia nyanyi kampung tu nyanyi fok kara cekan banyak dia di wahbil ni kerja dengan satu ya saing naik utung ayah syekh dah patu gi koda tu patu balik ke lima dah mayas lagi uti di sejid apalah wah emai di kollah sah tapi di sejid apa sejid tu. Lepas tu bawa tengah kita buat maya sudah ada satu mari duduk di kolah luah ni tak ambil batu pula tu batu pula tu ambil batu cebok air lah batu tak tapi kolah celuk lah batu asabik kalau bak taharah tu mazhab Syafi'i number 1 molek kali suci bersih mazhab Syafi'i nak segi bak anjing babi bak gapo mazhab Syafi'i asabik di Mesir kita tanya orang di Mesir di mahkamah ya gapo yang mazhab Syafi'i fatwa orang Mesir banyak maliki. Tengok tu. Ni kata molek mazhab Syafi'i kita ni. Kita dah pegang molek dah tukar apa. Naik sudah hak mai gapo tu naik. Ambak kelas sipel Allah dah. Akak ajulah dia kecek lah dia. Kita nak semua tu ni kita kena makan molek, supak molek dah. Kena balut supaya tak. Tapi hak tu yang molek yang fanga wahabi fanga gitu. Ya tanah subah dia tu. No dah lagi segi kosek. Gosel lebay di hak subah tu. Tak bagi kena tegak gitu dah mau kau. Panah dia tak mudah mana dia orang tahu lakar dah hadis mana Imam Nawawi buah lagi tak azkar yo ni lagi tak anak pada ni hadis tak orang pun tahu apa tu bila pak wisalah pertama you sudah ramai wisalah pagi yang kedua sudah ramai misalnya hakikat bukan lagi nabi hadis tak misalnya apa tu boleh hama Imam Nawawi kata nah ya juzul amalu bil hadis dhaif inda jamahiril fuqaha wal muhaddisin fil fadail wat tarhib wat targhib malam yakun maudu'an arruh lauli nak beramal dengan hadis dhaif tradisi kebanyakan ulama fiqh ulama hadis pada kelebihan amal tu kalau pada hari halal batal batu pada menakuti hadis menggema amal boleh malam yakun maudu'an selama tak maudu' ni banyak dah hadis tak maudu' ya tak maudu' malah pandai duduk tengok Nasiruddin Albani